Sebenarnya kamera dashcam ni satu keperluan ke satu kehendak? Boleh awak jelaskan pada saya? Sebab saya pun tak tahulah, belah bagi saya nak beli kamera dashcam ke tak. Sebab saya pun tak tahu pada diri saya ni keperluan ke kehendak ni kamera dashcam. Boleh awak jelaskan dan yakinkan saya? Oh seram bang, saya nak jawab soalan abang. Tapi dalam masa yang sama saya cuba jelaskan pada abang dan yakinkan abang dan memberi kesedaran pada abang tentang pentingnya kamera dashcam untuk diletakkan di kenderaan abang. Saya cuba yakinkan abang tapi dalam masa yang sama, dalam kurungan menyedarkan abang. Kamera dashcam bukan lagi satu kehendak bang, tapi satu keperluan. Sebab apa? Saya nak beritahu kat abang, sekiranya lah tak minta lah, sekiranya lah abang terlibat dalam kemalangan, lepas tu dalam masa yang sama bukti itu penting untuk abang. Lebih lagi abang tidak bersalah. Jadi macam mana abang nak rujuk dan nak buktikan abang tidak bersalah? Kalau dah berakhir percakapan, zaman sekarang dah tak boleh dah bang. Dulu boleh lah bang. Dulu 1 abad, 2 abad, berabad-abad boleh lah. Sekarang zaman sekarang bang, cuma sekarang nak bukti. Bukti paling jelas sekarang dah video dah bang. Jadi untuk membuktikan abang tidak bersalah, kalau abang ada kamera dashcam, abang bawa video abang je bang. Tunjuk. Lebih lagi kalau abang nak claim apa semua, balai ke, insurans ke, abang tunjuk video abang. Jadi itulah bukti untuk abang. Sebab apa saya cakap macam ni bang? Kalau tak kena bang, abang boleh cakap abang boleh cakap ni satu kehendak je. Tapi bila dah kena batin hidup abang tahu abang langit ni kerendah. Dalam masa yang sama bang, orang boleh putar belik bang. Orang yang tak salah tu dikata dia betul, orang yang betul tu dikata salah. Tapi macam abang di tempat yang betul kan, abang di tempat yang betul. Jadi macam mana abang nak buktikan yang abang tak bersalah? Yang abang tak bersalah, macam mana abang nak buktikan? Kalau cakap-cakap dah tak boleh bang zaman sekarang bang. Jadi bila abang ada kamera dashcam dekat kenderaan abang, kalau sekiranya berlaku kemalangan yang tak diingini, video ni akan membantu untuk abang. Video dashcam abang akan membantu abang untuk menyelesaikan masalah abang. Kita ni sebagai hamba Allah, kita cuma boleh berusaha dan ikhtiar. Selebihnya kita tawakal je lah pada Allah. Dan bukti-bukti rakaman tu akan membantu abang nanti. Percayalah abang cakap saya bang. Saya harap video ni sampai ke abang dan memberi kesedaran pada abang. Berminat, sila klik link di atas atau di bawah. Rockcam HD. Ini wifi wifi Full HD. Dari saya awalan Jenta Perang. Abang pergi tujuan dulu sayang. Assalamualaikum.